Canggu Bali terus menjadi antara destinasi pilihan pelancong asing yang datang untuk menikmati keindahan pantai, suasana santai serta kepelbagaian produk tempatan yang ditawarkan di kawasan pelancongan ini. Bukan sahaja terkenal dengan pemandangan pantai dan budaya santai, Canggu juga kini berkembang sebagai kawasan ekonomi pelancong yang aktif apabila deretan kedai, kafe dan premis tempatan menjadi sebahagian daripada pengalaman percutian pengunjung luar negara. Bagi pelancong asing, Canggu menawarkan gabungan pengalaman yang berbeza iaitu suasana pantai, makanan, membeli belah dan interaksi dengan komuniti tempatan dalam satu kawasan yang mudah dikunjungi. I would say in terms of shopping, it's probably more expensive than what I was expecting. Probably more, if not on par with where I'm from, so like London. However, in terms of food prices have been great, a lot less than what I was expecting, and the quality's been great. Can't complain. I think that the fact that there is the blend of kind of westernization and kind of authenticity means that you can have best of both worlds. So yeah, I actually don't mind it. But if I wanted a more authentic experience, I probably wouldn't come to Changi. I'd go somewhere else. But you come here for a bit of both, I think. Kehadiran pelancong asing ini secara tidak langsung membantu menggerakkan ekonomi setempat, terutamanya kepada peniaga kecil, pengusaha kafe, peniaga cenderamata serta komuniti tempatan yang bergantung kepada sektor pelancongan. Misalkan tamunya datangnya lebih banyak, biasanya penjualannya meningkat setiap harinya. Mayoritas yang pertama Rusia, yang kedua Australia. Malaysia banyak, kalau musim liburan Malaysia, Singapura, Filipina banyak juga. Nah, menurut pihak tempatan, pelancong bukan sahaja membawa pengunjung ke kawasan pantai, malah turut membuka ruang kepada perniagaan tempatan untuk memperkenalkan produk dan budaya Bali kepada pelancong antarabangsa. It's definitely met my expectations food-wise. All the food is very good quality. All the people were so lovely, and shopping, like, there's a good variety of different like food, drinks, and even like clothing items and jewelry. It's really good. Well, yeah, it's good for the economy, and I think it's good to see more people from where you live. Makes it a bit more comforting. Dengan sambutan berterusan daripada pelancong asing, Canggu dilihat bukan hanya sebagai destinasi percutian, tetapi juga sebagai ruang ekonomi yang memberi manfaat kepada penduduk tempatan melalui sektor perniagaan, perkhidmatan dan juga hospitality. Jelas sekali, tarikan Canggu bukan hanya terletak pada keindahan alam semula jadinya, tetapi juga pada keupayaan kawasan ini menjadi peluang ekonomi kepada masyarakat tempatan melalui kehadiran pelancong asing. Dari Canggu Bali, saya Hana Zulkifli melaporkan untuk Nadi Dali.